Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahzanani binti Junaini akan membentangkan tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu akhlak mulia dan penyelesaiannya dalam isu keruntuhan akhlak masa kini. Sebelum itu, mari kita lihat kepada beberapa persoalan yang dibangkitkan pada era ini. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Apakah yang dimaksudkan dengan keruntuhan akhlak? Apakah jalan penyelesaian yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan isu ini? Siapakah tokoh Islam yang dapat dijadikan rujukan dan apakah prinsip-prinsip yang diketengahkan oleh beliau? Jadi, mari kita kupas pelbagai persoalan ini dengan melihat kepada pandangan salah seorang tokoh akhlak mulia yang dijadikan rujukan Islam sehingga hari ini. Sebelum kita mendalami lagi tajuk kita pada hari ini, mari kita berkenalan dengan salah seorang tokoh akhlak mulia yang menjadi rujukan Islam hingga hari ini. Beliau ialah Imam Al-Ghazali. Nama penuh beliau ialah Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi. Beliau digelar sebagai Hujjatul Islam, Siraj Al-Mujtahidin dan Zain Al-Abidin. Beliau berketurunan Persia dan beliau meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah bersamaan dengan hari Isnin 14 Jamadil Akhir. Pada waktu itu, beliau berusia 54 tahun dan beliau dikuburkan di perkuburan Al-Thabaran. Definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali daripada kitabnya Ihya Ulumuddin adalah sesuatu perangai, tabiat atau watak yang fitrah dalam jiwa seseorang dan sumber kepada lahirnya perbuatan-perbuatan dari dirinya secara mudah atau spontan tanpa perlu memikirkannya atau merancangnya. Apabila sesuatu tabiat itu menimbulkan perbuatan yang baik, maka ia disebut sebagai akhlak mulia, dan apabila sesuatu tabiat itu menimbulkan perbuatan yang tidak baik, maka ia disebut sebagai akhlak yang tidak baik. Seterusnya, mari kita lihat kepada konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Konsep akhlak yang pertama ialah konsep baik dan jahat. Imam Al-Ghazali membahagikan akhlak kepada dua jenis ataupun dua bahagian. Yang pertama ialah akhlak yang baik, mahmudah. Imam Al-Ghazali juga menyebut akhlak yang baik ini sebagai akhlak yang menyelamatkan, iaitu munjiat. Contohnya seperti ikhlas, jujur dan khauf. Bahagian yang kedua iaitu akhlak yang buruk, mazmumah. Imam Al-Ghazali menyebutnya juga sebagai akhlak yang menghancurkan, iaitu muhlikat. Contohnya seperti riya, dengki, nafsu makan dan sebagainya. Konsep yang kedua menurut Imam Al-Ghazali ialah Rasulullah SAW sebagai ikutan yang baik. Imam Al-Ghazali menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan panduan dan rujukan yang terbaik untuk kita, untuk seluruh manusia, terutamanya apabila mereka bergelar seorang Muslim. Hal ini kerana ada beberapa sebab kenapa Rasulullah perlu dijadikan ikutan yang baik. Yang pertama, kerana Rasulullah SAW menjalankan kehidupannya berasaskan didikan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan arahan atau panduan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi apabila kita mengikut apa yang digambarkan oleh Nabi Muhammad, maka automatik kita juga mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab yang kedua kenapa kita perlu ikut Nabi Muhammad, kerana ada pujian, ada periktirafan dan anjuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berakhlak sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mari kita lihat kepada panduan berakhlak mulia menurut Imam Al-Ghazali. Terdapat 5 panduan berakhlak mulia menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah tazkiyah an-nafs. Tazkiyah daripada sudut bahasa bermaksud penyucian ataupun pembersihan ataupun proses untuk menyingkirkan sesuatu yang tidak baik. Tazkiyah daripada sudut istilah pula bermaksud usaha
usaha gigih ataupun usaha yang bersungguh-sungguh untuk membersih dan menyucikan jiwa seseorang daripada sifat yang boleh menjadi penghalang kepada penyuburan akhlak mulia. Untuk kita lebih faham tentang kaedah yang pertama ini, Imam Al-Ghazali telah menganalogikan kaedah ini kepada perkara yang dekat dengan kita. Contohnya macam menjaga kesihatan badan. Untuk kita menjaga badan kita, kita mestilah menghindari perkara yang boleh memudaratkan diri kita. Contohnya macam makanan yang tidak sihat, rokok, dadah. Jadinya apabila kita menghindari perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita, maka kita boleh menjamin kesihatan tubuh badan kita. Seperti itu juga lah kalau kita nak menjaga jiwa kita. Untuk kita menjaga jiwa, kita perlu menghindari perkara-perkara yang boleh memudaratkan jiwa ataupun boleh memberi kesan kepada jiwa. Contohnya sifat-sifat yang tidak baik. Bila kita menjauhi perkara-perkara atau sifat yang tidak baik, secara automatik kita boleh menjaga kesucian jiwa. Dan untuk kita merealisasikan kaedah ini, Imam Al-Ghazali menyatakan 2 langkah. Yang pertama, takhliyah an-nafs, iaitu kita menyingkirkan sifat-sifat ataupun perkara yang tidak baik. Dan tahliyah an-nafs, iaitu kita menghiasi diri kita dengan sifat yang terpuji. Panduan yang kedua ialah mujahadah atau melawan hawa nafsu. Mujahadah bermaksud bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, bertujuan untuk menjadikan jiwa kita stabil dan seterusnya dapat membina pribadi yang luhur. Imam Al-Ghazali amat menitik beratkan dan menyuruh kita untuk mujahadah secara berterusan supaya kita dapat menepis perkara-perkara negatif yang daripada sekeliling kita. Panduan yang ketiga ialah melazimi amal kebaikan ataupun riadah. Riadah daripada segi bahasa bermaksud latihan jiwa, manakala menurut istilah daripada Imam Al-Ghazali bererti memperbaiki akhlak dan mengubati hati atau batin supaya jiwa menjadi bersih dan sihat. Ini diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali, contohnya macam doktor nak rawat pesakit. Doktor akan mencari punca penyakit dan memberi ubat. Seperti itulah kita akan mencari punca dan setelah itu kita akan melakukan amal kebaikan, contohnya macam solat dan sebagainya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa setelah kita melakukan mujahadah, iaitu panduan yang sebelum ini, kita perlu melakukan amal kebaikan secara berterusan supaya ia menjadi kebiasaan dan seterusnya menjadi tabiat dalam diri kita. Dan untuk melakukan itu, kita mestilah menanamkan kecintaan kita dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduan yang keempat ialah membuat sesuatu bertentangan dengan akhlak yang buruk. Contohnya, jika seseorang itu merasa marah, maka dia akan cuba sabar. Dan jika seseorang itu merasa membangga diri, maka dia akan cuba zuhud dan tawaduk, merasakan dirinya seperti hamba Allah yang lain. Yang kelima dan yang terakhir, iaitu muraqabatullah ataupun pengawasan diri terhadap Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, muraqabatullah ialah merasa diri diawasi oleh zat yang menjaganya dan memberi sepenuh perhatian kepadanya. Muraqabatullah ini ataupun merasa diri diawasi oleh Allah ini bukan sahaja membuat kita sebagai manusia takut untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi juga membantu kita untuk kita bersungguh-sungguh dalam membuat amal kebaikan. Seterusnya, pada era moden ini, kita melihat kepada berlaku berbagai masalah sosial yang boleh menyebabkan keruntuhan akhlak. Dan di antara masalah-masalah yang menyebabkan keruntuhan akhlak ialah LGBTQ dan sumbang mahram. LGBTQ bermaksud lesbian, gay, bisexual, transgender and queer. Di mana ini bermaksud hubungan yang dilakukan di antara lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan, ataupun penukaran jantina, ataupun yang melawan fitrah manusia. Islam amat menegah perkara ini kerana ia bukan sahaja tidak sesuai dengan hukum Islam, iaitu tidak boleh berhubungan dengan kaum sejenis, tetapi juga akan menyebabkan penyakit yang lebih mudarat seperti HIV, AIDS dan sebagainya. Perkara ini telah pun menjadi normalisasi terutamanya di media sosial. Perkara ini dapat dilihat jelas apabila banyak pasangan yang melakukan hubungan sejenis ini
mereka memberi pengaruh dalam media sosial, contohnya Instagram, TikTok, dengan mempromosikan perkara ini. Kita juga melihat kepada galakan kepada penukaran jantina. Contohnya banyak klinik-klinik ataupun hospital telah memberi khidmat untuk menukar jantina. Jadi untuk kita menyelesaikan perkara ini, kita boleh menggunakan panduan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu yang pertama, tazkiyah an-nafs, iaitu penyucian jiwa. Siapa yang individu yang mempunyai kecenderungan ke arah perkara ini boleh muhasabah dirinya dan cuba membersihkan hati, membersihkan jiwa dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya solat, puasa dan sebagainya. Dan yang kedua ialah mujahadah, iaitu melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu bermaksud jika seseorang itu dia mempunyai perasaan terhadap sesuatu yang tidak baik. Contohnya perempuan mempunyai perasaan kepada perempuan ataupun mempunyai keinginan untuk menukar jantina, maka cuba melawan apa yang dikehendaki nafsunya dengan melakukan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ibadah dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah muraqabatullah, iaitu merasa diri diawasi oleh Allah. Dengan meletakkan diri kita ni sebagai hamba yang selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan merasa takut untuk melakukan apa yang ditegah oleh Allah, dan kita akan usaha untuk melakukan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepadanya. Isu yang kedua ialah sumbang mahram. Sumbang mahram ialah kegiatan seksual yang berlaku dalam hubungan sosial perseorangan dengan yang bersaudara. Contohnya macam mereka yang tidak boleh berkahwin, hubungan ayah dan anak, abang dan adik dan sebagainya. Sumbang mahram ini adalah penderaan seks dalam keluarga, di mana ia memberi kesan kepada mangsa daripada segi mental, daripada segi fizikal dan sebagainya, dan juga memberi kesan kepada institusi keluarga. Penderaan seks dalam keluarga ini mungkin berpunca daripada kurangnya didikan agama, dan mungkin juga berpunca daripada kesukaran untuk mengawal hawa nafsu. Kita boleh melihat perkara ini banyak berlaku di Malaysia, di mana berlaku di antara ayah dan anak, berlaku di antara abang dan adik, dan telah memberi kesan kepada mangsa tersebut sehingga dia tidak boleh meneruskan kehidupannya. Jadi kita boleh mengambil contoh perkara ini dalam satu program televisyen, iaitu yang bertajuk Keluarga Itu. Drama ini memberi pengajaran bahawa sesuatu hubungan itu tidak boleh dilakukan tanpa meneliti hubungan sosial di antara keluarga. Dan perkara ini perlu diambil cakna daripada seluruh masyarakat, terutamanya pihak sekolah, terutamanya ibu bapa, keluarga dan sebagainya. Solusi menurut Imam Al-Ghazali untuk menyelesaikan perkara ini, yang pertama ialah riyadhah an-nafs, iaitu mereka cuba untuk melatih diri mengawal hawa nafsu dan cuba untuk mengelak perkara-perkara yang boleh menimbulkan syahwat. Contohnya melihat kepada video lucah ataupun berdua-duaan tanpa keperluan. Dan yang terakhir, solusi yang terakhir ialah muraqabatullah, merasakan diri ini diawasi oleh Allah. Contohnya jika kita ingin terasa diri ini ingin melakukan benda itu, ataupun terasa diri ini ingin menuntun benda-benda yang boleh cenderung ke arah sumbang mahram, maka kita cuba muhasabah diri dan cuba merasakan diri ini sentiasa diperhati oleh Allah, dan pada bila-bila masa saja Allah boleh menurunkan azab kepada kita. Kesimpulannya, penerapan akhlak sangat penting dalam diri individu dan masyarakat untuk melahirkan peradaban yang harmoni. Marilah kita sama-sama melakukan apa yang telah dianjurkan oleh tokoh-tokoh Islam, khususnya Imam Al-Ghazali, untuk menyelesaikan ataupun menangani masalah-masalah sosial ataupun masalah keruntuhan akhlak dalam masyarakat moden. Saya menyeru untuk anda semua mendalami ilmu akhlak dengan lebih mendalam supaya kita boleh berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Untuk maklumat lanjut, anda boleh melihat kepada dokumen yang saya sertakan di bawah video ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.